Alright guys, hari ni masuk lagi guys Daiwa Leo Breeze S500JP. Ada 2 biji dekat sini. Macam biasa aku akan buat set untuk korang. Harga macam biasa guys, murah-murah je. Jadi dekat sini mesin dua-dua second hand. Jadi aku bagi tahu korang mileage dia, hours dia, harga dan apa yang korang dapat. Jadi guys, sebelum aku start barang ni, tunjuk barang dekat korang, kita boleh post satu Malaysia. Kalau korang nak datang kedai, alamat kedai dekat atas, nak beli, nak lock, boleh terus PM kita pada nombor yang tertera. Jadi guys, dekat sini beza dua-dua ni mileage dia. Untuk mesin elektrik Daiwa Leo Breeze S500JP ni ada mileage, ada hours. Kita ada yang 23 km dengan 30 km. Untuk yang 23 km ni hours dia 174 jam. Yang 30 km ni hours dia 222 jam. Jadi condition mesin dua-dua korang boleh tengok lah. Untuk yang tali biru dengan pink ni, mileage dia 23 km. Hours dia 174 hours. 174 jam. Condition mesin memang cantik lah. Harga dia murah je guys. Dan korang akan dapat sekali dengan road. Untuk yang mileage 23 km ni, sekali dengan road harga dia 1850. Harga boleh nego. Road ni pula baru guys. Ini road Yamato Samurai V2. Panjang dia 7 kaki. Dia punya sinker ataupun batu yang sesuai untuk road ni 500 gram hingga 1,5 kilo. Road ni section dia 2 piece butt joint. Action dia memang sedap guys. Kalau korang nak main jenahak, korang tengok depan dia tu. Depan lembut, ikan makan memang terus boleh nampak. Tapi belakang dia memang sangat keras lah. Section 2 piece butt joint. Road ni boleh kata ramai jugalah yang dah pakai. Siapa-siapa yang nak main elektrik, nak tangkap ikan banyak, road ni memang recommend untuk korang. So harga dia yang mileage 23 km 1850. Dan siap dapat yang kabel kotak sekali, one set. Kalau korang nak murah sikit guys, kita ada lagi satu. Mileage dia 30 km. Set dia sama, dapat rod, kabel kotak semua. Ni condition mesin. Ni mileage dia 30 km, hours dia 222 jam. Condition mesin memang cantik, kita dah test dah, memang boleh pakai. Drag dia, kayuan dia, meter dia dalam ni, semua cun lagi. Macam baru je guys. Tak ada apa-apa rosak pun. Korang boleh datang kedai untuk check condition mesin. Penting, dua-dua mesin ni warranty dia masih on lagi guys. Jadi untuk yang mileage 30 km, harga dia 1,700, harga boleh nego. Jadi kalau korang berminat nak beli, korang boleh screenshot whiteboard ni, PM kita pada nombor yang tertera ataupun datang kedai terus pun boleh. Jadi macam biasa guys, PM cepat-cepat. Apa-apa korang roger je. Dan kami juga menerima trade-in risk dan road. Sekian, terima kasih.